tahu lembu-lembu putih yang ada dekat sini ni sepatutnya ada yang dia gambar ada anak kawan tu, anak mak panglima ni hilang semua ni. Mungkin nak minta laporan bertulis lengkap daripada pihak pengurusan federal bagi satu jadi macam mana ni. Lepas tu kita nak tahu laporan daripada Polri Pahang, minta laporan penuh pasal anak mak panglima ni dia curi lembu ni berapa ekor ni. Dia kata dia ada power dengan ketua apa benda dia kerja dengan askar gitu. Dia kerja dengan askar dekat mana. Untuk pembiayaan da'i apa benda, kelompok apa nama dia, NGO apa. Itu nak kita nak kena tahu tuan. InsyaAllah. Tolong respon video ni, operasi lembu ni. Operasi lembu putih. Kan? Yang anak mak panglima ni jadi macam mana? Yang dia colik bini saya dengan barang-barang hak meniaga pasar malam gitu. Kan? InsyaAllah nak marah sebenarnya ni. Kan? Hilang semua sekali. Tak faham juga kenapa dengan agenda kumpulan ni. Operasi lembu putih tu dah boleh mula Ricky masuk untuk responsif ni. Back jangan ulah. Tak perlu ulah. Okey? InsyaAllah. Ricky aku jangan ulah. Aku kata lantak kau tu itu masalah kau. Sebab benda tu berpunca dekat situ. Dia nak buat bagi jauh macam mana Ana. Walaupun duduk dekat tak boleh duduk sekali. Dia ada satu sistem kuasaan syariah apa benda ni yang dalam Ahmadiyah ke apa benda ke, Ahmadiyah ke apa benda Ahmadiyah ke, saya tak faham juga. Dia punya sistem responsif dia orang tu kan. InsyaAllah